Alpha. Dah saya bersama dengan Alpha, kenal diorang daripada Big Stage Alpha lagi. Dah sampai dah debut, lepas tu sampai sekarang. Diorang kalau buat game-game memang power, memang kompetitif. Okay, kejap lagi kita akan bersama dengan diorang. So make sure kita nak 4K viewers. Likes dah banyak, okay. Oh my god, dah nak hampir 300K. Korang memang power. Likes like banyak-banyak lagi. Mana tahu kita boleh dapat 1 million likes ke kan. Tapi viewers kita nak 4K. Okay, masuk ramai-ramai. Ada Khairul Sakia, ada Liana. Untuk yang baru masuk, selamat datang. Thank you so much for coming. Terima kasih sebab bersama dengan kita orang dekat Showcase Alpha untuk Alpha Nights. 400K likes Alpha masuk. Itu kata producer. Let's go. Sikit saja lagi. 50K. Kita ada 360 sekarang ni. 140K likes je. Let's go. 140K je. Come on. Alpha Nights. Korang takkan tak boleh. Mesti boleh punya. I love it. I like it. Macam tu. Saya nyanyi memang tak sedap. Kena tunggu Alpha. Okay. Alright. So untuk yang mana dah masuk tu, tap, like, share. And then make sure ramai-ramai view together with your friends and family. Semua ramai-ramai. And of course, korang macam mana? Adakah korang excited untuk diorang punya... Muna sangat-sangat excited. Muna punya favourite so far kalau sekarang ni rasa kalau tengah panas-panas ni dengan gelato memang best. Okay. Wow. Kita punya producer naikkan lagi lah 500K. Dia naikkan pula. Sikit lagi je. 470. 472. 480 dah nak habis. Lepas tu 500K dah nak dekat dah. Semua dah macam Alpha. Saya ada yang tengok daripada Japan. All the way from Japan. Interact. Okay. Alright. Korang jangan lupa, okay. Siapa yang mana dekat Japan tu, mana tahu kan. Tiba-tiba korang tengah duduk dekat Japan. Tiba-tiba ada orang datang. Oh, I know this. Who is this? Macam tu. Dapat fans baru. Sebab dia orang pun suka pergi Japan. Okay. Alright, masuk ramai-ramai sikit. Kita dah 560. Alright, kita dah dapat queue dia. Okay, Alpha Nights. Are you ready? Showcase Alpha untuk Alpha Night. Are you ready? Kat rumah. Baiklah. Nama pun Showcase Alpha untuk Alpha Night, the star of the show. Semestinya, mari kita berikan tepukan gemuruh daripada mana saja anda berada untuk the one and only Alpha. Wow. Where's the camera? Okay, we go to the camera first. Okay, sini. Okay, alright. Okay, sebab mikrofon tak ada. Mikrofon dekat seat diorang je kan? Okay. Alright, saya akan pegangkan mic. Maybe boleh buat first introduction dululah. Kita nak dengar group cheer dulu. Let's go. Arah mana? Okay. Seorang pakai mic, Muna. 1, 2, 3. We are Alpha. Okay, sebabkan mikrofon ada dekat diorang punya seat je, so kita akan mempersilakan dengan segala hormat dan juga kecomelannya. Boleh ambil tempat masing-masing. Diorang dah duduk dah. Okay, sebab mikrofon ada dekat diorang punya seat. Ada air. Ada air. Ada. Kita Khairul semua bagi semua untuk korang. Of course. Alpha Nights nak showcase, kita kasih showcase. Alpha Night nak apa, semua kau team untuk korang. Okay, of course kita dah dengan group punya introduction tadi. Kita nak dengar lah sorang-sorang dekat Showcase Alpha untuk Alpha Night. Untuk semua Alpha Night juga yang tengok daripada merata-rata. Ada daripada Malaysia, Singapore, Brunei, Jakarta. Ada from Japan, ada from Korea. Okay, let's go. Sorang-sorang kita mulakan dengan Ariel. Hello, Assalamualaikum. Hi Alpha Night. Hello. Thank you sebab masuk live ni. And hope you guys enjoy kita punya akustik ni. Saya rasa ini pertama kali untuk secara langsung. Kalau tak recording, kita punya akustik. So ini live, korang dapat tengok kita main akustik. Jadi saya harap boleh ajak lagi ramai-ramai. Tekan like banyak-banyak tu untuk ramai lagi orang masuk join kita. Okay? Yeah. Assalamualaikum semua, saya Afiq Sky. Jadi semoga kita dapat menceriakan hari anda. Kami dapat menceriakan hari anda. Enjoy saja. Let's go. Ada saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Woo!
Sampai dengar semua jerit kat rumah. Hi guys. Selamat menonton and enjoy. Hello semua. I hope you guys dah makan semua. And sekarang kita bernyanyi sama-sama, play game sama-sama, okay? Let's enjoy the night. Yeah. Assalamualaikum semua, nama saya Rizal. So hopefully kita malam ni kita enjoy, santai and enjoy our acoustic performances. Hello guys, nama saya Rady. Hope you guys enjoy our Performance. mini acoustic performance. Ini akustik. Ini akustik. Garang suara. Yes. Hai semua, saya Izzat. Apa khabar semua? So harap-harap korang ada popcorn, ada your chips, Popcorn? your drinks, chill, relax. Have a good night with us. Kita akan again borak, sembang, play games and see you guys some nice songs. Yeay. Okay, beri tepuk sikit untuk Alpha. Ini adalah special punya malam untuk Alpha. Alpha Night untuk Alpha Night. Sebab Alpha Night semua macam bila nak ada showcase special. Bila nak ada showcase special. Sebab kita excited untuk korang punya album yang terbaru. Okay, so first thing first. Adakah korang sendiri macam the moment kita tengok masa korang release korang punya first album. Lepas tu bila tahu nanti nak ada konsert. Mesti semua orang pun excited juga kan? Betul, Yes, betul. Sangat. Okay, tapi first thing first, kita nak tahu korang punya personal favourite untuk lagu dalam album sulung korang ini. Kita mulakan dengan Saya personally Mahkota Cinta. Mahkota Cinta adalah saya punya favourite dari awal lagi bila kita dapat demo. Itu antara lagu yang saya sangat tak sabar nak perform secara live lah. Mahkota Cinta. Okay, itu ada maybe kejap lagi. Kita tunggu kan? Ada ke? Ada ke? Ada. InsyaAllah. Tak tahu. Okay, kalau nak sila komen Mahkota Cinta. Mantap. Sky. Okay, kalau saya pula, saya hampir sama dengan Aril. Memang sama pun. Mahkota Cinta. Sebab lagu tu dia bagi first bila kita orang dengar dia macam goosebump. So kita orang macam tersentuh lah bila dengar tu. Wow. Okay, rasanya semua orang pun nak kena komen Mahkota Cinta banyak-banyak ni. Betul ke? Korang nak? Tap-tap like lagu ni. Dia nyanyi untuk Alpha Night. Untuk Alpha Night. Tap. Alright. Ya, saya pun sama macam Aril dan juga Afiq Sky. Kau ni kalau exam mesti copy soalan. Member jawab A, semua jawab A. Soalan memang sama, jawapan lain-lain. Jawapan. Jadi saya suka Haru Biru. Oh. Nampak? Kenapa? Pasal apa Haru Biru tu? Oh, sebab mencintai Syahdu. kamu. Nak dengar full kena tunggu lah, mana tahu kan. Kan? Komen lah Haru Biru. Haru Biru. Okay, Daniel. Dan saya pula sebenarnya I like Mahkota Cinta, tapi today I like Roman Empire. Roman Empire. Basically Mahkota Cinta English version. Yes. Oh, okay. Rasanya ada another one to put in the list, okay? Komen banyak-banyak. Roman Empire. Lepas tu? Okay, untuk saya pula, saya suka kesemuanya. Tapi untuk macam Dana hari-hari dia lain-lain ni kan, lain-lain tukar-tukar favourite kan. So untuk hari ni saya pilih Dia lah. Featuring AG Koko. Lagu Dia. Okay. Dia. Oh, dia. Dia yang mana satu? Dia yang mana? Siapa? Adakah kamu? dia. Siapa dia? Siapakah dia? Yang the first Facebook dia. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia macam- Bukan. Bukan. Saya kalau nyanyi jadi lain. Ready? Macam saya, semua lagu dalam album kita orang ni semua sedap-sedap. Tapi kalau nak pilih satu all time favourite, saya rasa nak dekat lebih 1000 kali dah ulang lagu ni, which is Haru Biru. Oh, Tiru jawapan. Tiru jawapan. Tiru jawapan. Oh, makna lain adik-adik memang suka Haru Biru. Adakah sebab korang baru? Mahkota. Mahkota. Awak abang sikit lah. Abang sikit. Abang lain lah. Matang sikit. Matang sikit. Okay, Izzat. Okay, untuk saya suka hari ni Tiba hari ni. For today. For today? For today saya pilih lagu Gerak. 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 Bukan. Sama juga. Kelakar apa je? Baru kita tahu. Gerak. The vibe lagu tu. Dia very catchy and very different sound from our previous songs actually. Yes. Malay version ke English version? Gerak. Gerak. Okay, gerak. Dan saya rasa antara yang bergerak laju adalah numbers untuk like sebab tak sampai 10 minit baru mukadimah. Kita punya like dah 1 million like. Orang Memang best. 5 million?
Alpha Nights memang 10 million, luar 1 million. biasa. Aku Korang tengok And Naik also, cinta and also naik, saya tambah juga sebab kita pun baru tahu kita punya streaming album dah 1 million juga. Yes. Just today. 1 million juga. Congratulations. Thank you so much. Tepuk sikit. Semua orang tepuk. Tepuk gemuruh. Kalau kita nak tahu dia orang ni Alpha Nights atau tidak, tiba-tiba kat mall ke mana tengah-tengok dia tepuk kan. Tepuk. Dia akan tepuk tiba-tiba tengah-tengah tekan like. Okay. Sekejap lagi macam-macam lagi yang menanti korang. So saya rasa tak mustahil untuk kita dapatkan 2 million likes. Maybe Alpha Night kita dah tengok 2 million likes. Okay. Mula tahu korang excited untuk hari ini sebab ada lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Bukan lagu Alpha saja. Of course. Nama pun Showcase Alpha Nights. Untuk Alpha Nights ada something special untuk korang juga. Ada juga lagu cover dari siapa punya lagu. Korang stay tuned, okay? Tapi of course kita excited sikit pasal what's coming up next. But before we start, okay, sebab Alpha adalah satu fenomena, rasanya tak sampai setahun lagi tapi dia punya vibe tu dah rasa macam ish, lain macam lah. Tapi untuk korang sendiri, like each one of the member, OT7, saya ingat lagi masa tu kat pavilion, OT7, apa Alpha untuk korang dalam satu perkataan je? Okay. Saya anugerah. Anugerah. Sky? Saya akan letak perjalanan. Perjalanan. It's all about family. 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 Oh, anak family. Bagi saya brotherhood. Brotherhood. Untuk fans, yang perempuan sisterhood. Cik. Oh, boleh. Boleh. Sister. Untuk saya, miracle lah. Miracle. Sabar jangan nangis. Ke apa? Awak apa? Awak apa? Dancer. Itu main dia. Okay. Rumah. Oh. Dalam ni, dalam. That is very Nampak macam mood kita galau malam ni. Semua behave. Asal emosi semua ni janganlah. Tunggu Izzat apa? Siapa? Untuk saya Berat ni. kamera. Alu. Oh, okay. Kamera Usha lu. Blessing. Blessing. Blessings. Okay. Mana ketua-ketua fan club Alpha Nights boleh buat fan edit dah ni. Maksud seorang-seorang satu. Sebab nanti kalau korang tanya balik, ingat ke tak ni? Betul ingat tak? Okay, and of course rasanya semua meaning ni pun sebenarnya dekat di hati Alpha dan juga Alpha Nights yang mana sama-sama together. So malam ni memang untuk korang, okay? Dan adakah korang dah bersedia untuk lagu yang pertama? Sebab tadi Ari kata macam rasa vibe galau. Siapa kata kita nak galau? This is the time Oh, tak. for us untuk kita kena ada macam summer vibe sikit. Panas-panas sikit. I know what you mean. Kan? Kalau cakap pasal summer vibe, I know what you're going. kalau cakap pasal macam happy-happy, ada satu lagu yang memang the first time saya dengar macam rasa macam nak kita jalan. Dia vibe tu. And of course malam ni akan ada persembahan akustik. Kita bawakan gitaris yang bukan biasa-biasa juga. Kita ada Ano Amsa. Alright, Alpha Nights, adakah anda sudah bersedia untuk Gelato? Let's go. Panas sungguh terasa, ku rimasa berpeluh membakar, mencari tempat untuk chill down. Sudikah kau temanku bersembang? Would you like me to cool it down in this heat for you? Let's go. Ooh, si gadis, ooh, I love it. Ooh, you have it, terpikat pada you. I love it, ooh, I want it. Ooh, I love it, kau di hati. Bila kau di sisi, masaku terhenti. GEL Gelato. Ooh, I love it, ooh, I want it. Ooh, I love it, kau di hati. GEL Gelato. Pop lagi meledak, aku confirm tip top. Asyik macam nak stop. Oh, yeah. To the left, to the west side, just slide to your side. And
now, we're sipping on G-E-L-A-T-O. Me too. Cool it down in the seat for you. Let's go. Ooh, cigaris. Ooh, ooh, I love it. Ooh, you have it. The pikat badan. You, I love it. Ooh, ooh, I want it. Ooh, I love it. Kau di hati. Hanya kau buatku tenang. So hot, hot, so icy cool. Tunggu apa lagi? It's just you and me. Say yes, baby. Apakah semuanya dah? Jangan gelisah, cakap saja. Dengan berkata kita berdua. Kalau nak gosip tiada masalah. Hey ho, hey ho. Fill that car with gelato and take a bite. We go to party all night till we see the sunlight. Come on. Ooh, cigaris. Ooh, ooh, I love it. Ooh, you have it. The pikat badan. You, I love it. Ooh, ooh, I want it. Ooh, I love it. Kau di hati. Bila kau di sisi, masaku terhenti. G-E-L gelato. Like honey, drip drip like money. What I do to you? Ooh, I love it. Ooh, ooh, I want it. Ooh, I love it. Kau di hati. G-E-L gelato. Tap like untuk Gelato. Wow, baru satu lagu nyanyi dah 1.6 million. Thank you so much. Game pun belum main lagi, okay? FYI, kalau korang nak tahu sebenarnya Alpha Nights dah ada pun scan QR code special untuk malam ni dan hantarkan soalan. Dan cuba teka, Alpha cuba teka berapa soalan yang telah pun dihantar? 500. 1000. 1000 lebih. Thank you so much, guys. Apa yang ditanya sangat tu? Dia ada soalan repeat soalan. Sikit lagi nak close soalan SPM. Kebat, yang penting kebat. Hebat. Oh memang hebat. Okay, ada beberapa soalan tapi first Bunda akan bacakan first soalan. Boleh. Hello, nama saya Atira. Mana satu Atira? Adira. Angkat tangan. Soalan saya untuk Alpha adalah kalau each member boleh tukar badan among yourself, who would you be and why? Saya nak jawab. Okay, ini dia punya jawapan pun ringkas, padat, tepat ya. Okay, boleh. kita mulakan dengan Izzat dulu. Saya. Okay, saya nak tukar badan dengan Ready. Tapi suara saya. Oh, kau nak menari. Cuba Saya bayangkan. nak menari dan menyanyi. Menari dan menyanyi. Package dia macam tu. Nyanyi That's the package. Yes, package is his body and my voice. Kepala semua. Tak. Okay. Ready? Kalau saya nak suara Izzat. Suara Izzat. Tukar badan. Badan. Aku nak tukar-tukar dia. Macam nak benjing dengan dia je. Badan. Saya nak badan Ariel. Sebab Ariel ni. Tapi Tak tapi. Okay. Dah tak ada tapi. Sekarang tak ada tapi. Sekarang dah pandai. Ini inside joke lah. Okay, actually soalan ni pernah ditanya. Pernah. Dulu dia memang nak macam badan yang muscular lah. Tapi dia cakap dia nak badan saya, tapi dia nak yang pandai menari. Oh. Saya macam tu. Okay, jadi satu tepi ya. Okay, untuk saya nak tukar jadi Sky lah. So, saya nak balik semula ke zaman remaja saya. That is what I want also. Same ke? Saya nak benda yang sama juga. Okay, Saya nak pergi kat Sky. Tapi Aram itulah, muda I want to tak? get back to 19 years old. 19 years old. Okay, throwback balik lah. As the youngest lah. Okay, Aram. For me, I love my body. You love your body. Oh, you love your I love body. my body. You love your body. Tapi kalau nak kata pasal suara dia tadi lah, maybe saya nak suara Indonesia kot. Oh. Apa sekarang? Okay, love. Kalau Rizal nak body saya nak body dia. Saya nak rasa macam ni rasanya dah matang. Rasanya abang-abang. rasanya bila Izzat dengan Oh, aku. yeah. Itu tukar benda. Itu mindset. Bukan Boleh je. Terima. Ni just tukar rasa saja. Just Okay, tukar je. Kita tunggu. Tak nak, saya tak nak tukar. Penat saya buat. Fahaman. Okay, soalan yang kedua. Ini dari Myra. Okay, my question is, if you were lost in the woods, kalau sesat dalam hutan, siapa yang akan paling boleh survive? Oh. Wow. Siapa ada kemahiran berfikir aras tinggi kebat?
untuk survive dalam hutan. Saya boleh vote myself tak? You boleh vote. Okay, Daniel, you vote yourself. Sebab dulu masa kecil kan, Daniel pernah di-train pergi ke Pulau Tuba. Okay, is a program. Sekolah hantar punya lah. So so they put me in I put us in one of the jungle lah. So one of the jungle, limited food, limited water, tak mandi 5 hari. Oh. Because limited food, limited water. Tak ada kita air. tak boleh cari. Tak mandi. Sekarang mandi kan? Dah mandi lah. So another new, another story dia ni. Daniel. Okay, so Daniel, selain daripada Daniel, siapa lagi yang rasanya boleh survive? Tak boleh. Survive kan. Saya buat diri sendiri juga lah. Rizal Okay. jugalah. Saya rasa saya vote saya dengan Rizal sebab kita belajar benda tu. Betul. Waktu kita kerja survival on sea and online. Online. Oh, Cabin cabin crew. The perks of cabin crew. Okay, yang lain? Saya- Jadi awal-awal dah pingsan. Saya tak nak cakap banyak kawan-kawan saya tahu macam mana ski saya. Saya boleh sebab saya dulu pengakap. Betul, saya pun pengakap juga. Dan Izzat. Siapa ni kat tali? Saya memang pernah di-train kerana NS kan. Tapi saya tak nak ulang lah. Tak nak ulang jadi, NS. Jadi I vote myself no. Oh. Nasib baik Izzat dah pergi NS. Tiba-tiba kena ada gap 2 tahun. Baba Izzat pergi NS. Tak apalah, Pengumuman kita dari stick Rocket duduk Fuel. kat KL je. Okay, so sekarang ni tengah musim bola juga. Jadi kita ada satu game yang sangat-sangat menarik, iaitu yellow card, red card. Okay, so yellow card bermaksud yang diorang still boleh nego lagi lah dengan situation tu. Situation macam okay lagi. Tapi kalau red card, maksudnya memang dah tak boleh dah. Kalau red card ni macam, aduh, red card ni saya memang tak boleh lah. Tak boleh go dah ni. Yellow still boleh negotiate lagi. Muna akan bagikan beberapa soalan. Dan diorang kena bagi ikut diorang punya situation. Jadi kita go round lah, tanya diorang kenapa pilih jawapan tu. Okay, Muna akan bacakan dia punya soalan. Lepas tu korang immediately pilih merah atau kuning. Faham? Okay, cantik. Okay, soalan-soalannya Alpha Nice, adakah korang dah bersedia juga? Korang pun boleh tak sambil-sambil teka? Agak-agak member pilihan korang, bias korang akan go with the option of yellow ataupun red card. Okay, kita akan tengok. Alpha, are you ready? Okay. Ready. Yes. Adakah anda bersedia? Bersedia. Kalau are you ready? Ready dah seorang je. Okay, let's go. Okay, soalan yang pertama, dia punya statement lah. It's a statement actually. Okay. Statementnya adalah, kalau korang keluar dengan korang punya first date yang tak pakai makeup, Okay. yellow or red? I mean like yellow is okay, right? Ada hijau Tak ada hijau. Tak yellow. First date. Yellow still korang okay lah. Yellow kira okay. Red kira tak boleh. Boleh lah. Muna nak tanya, dua-dua pun foul card, so mana satu? So, Kau angkat Yellow Daniel. yellow kira okay lagi lah. Yellow kira korang okay. Ni tak boleh. We love non-makeup people. Oh, no makeup ah? No makeup. So basically Alpha kalau gegel tak pakai makeup korang okay? We don't mind. Kita orang love bare face. Love bare face. Kena nyanyi lagu tu, no need makeup. To cover up. Being the way that you are is enough. Oh Yeah. Okay, next one. Next adalah, let's say kalau korang ada partner. Okay. Let's say lah. Partner yang ada banyak fake account on Instagram untuk stalk orang. Ini dia. Untuk stok orang tak? Ini dia. Stok orang ke stok kita? Untuk kita, yes. stalk, Kalau untuk stalk korang dan juga orang-orang di sekeliling korang. Okay, maafkan saya. Tak apalah. Okay, tak boleh. Stok orang dah korang. No. Janganlah person. Respect privacy. Okay, so no fake account. No, Be true to yourself. Yeah. Be true to Oh, yourself. ada Be tak who you korang are. kena pengalaman kena stalk? I mean bukan daripada partner lah. Macam nak tahu. Dah kena stop. Dulu tak ada, sekarang banyak. Sekarang banyak. Alhamdulillah ramai. Okay, be true to yourself. Gitu. Okay, next one. Okay, so ini kita cakap pasal kawan pula. Okay. Kawan yang tak aktif reply WhatsApp dalam group. Bukan saya. Okay, jap. Arin merah, Sky merah, Araf kuning. Okay, Daniel merah, Rizal kuning. Okay, boleh tak ada Merah-merah. penjelasan di sini? Okay, Kena ada. saya nak tahu penjelasan. You Adakah have yang the same yang penjelasan kan? Saya sama je. Okay, adakah yang penjelasan ni adalah orang-orang yang angkat kuning ni sebenarnya sebab korang yang selalu reply lambat? No, okay, ni general lah. Okay, general Bila lah. kita bekerja, kalau dalam grup tu macam benda yang tak penting, okay lah, just jadi CCTV. Tetapi bila saat-saat diperlukan,
Contoh kita nak kena dapat jawapan ataupun Cepat mungkin. secepat mungkin. ASAP. So kena everyone kena sentiasa alert dengan telefon dia. Macam saya. Okay, siapa yang paling CCTV? Siapa yang paling CCTV? Tak ada kot. Semua balas je. I mean not CCTV lah, you know. Semua No, saya rasa semua okey. Semua okey, just semua okey. Hashtag makeup member. Semua ya. Okay, Yes. QR by guys. the way, Bunda nak beritahu korang, sebenarnya sekarang ini kita punya likes on TikTok dah dapat 2 million likes. Wow, Thank you. Alpha Night korang memang perform. Baru Let's satu go lagu, three. baru Thank you, satu Alpha Night. game. Ya Allah, thank Love you. you. Allah. Kita tak Three habis minutes. lagi. Okay, next question, second last Okay. Fans yang tak dengar lagi lagu-lagu Alpha. Alamak. Kuning lah. Kuning lah. Jangan marah sangat. Jangan marah. Okay, faham dia ni mana korang? Diorang ni Okay. sebenarnya Korang busy baik-baik. ke? Diorang Alpha Jadi ni orang anda dengar lagu tu. Kita faham. bila dah dengar lagu Alpha tu kena cubalah dengar the whole Ya, lagu. betul. Okay, Rizal, let's say untuk siapa yang maybe baru masuk live era and maybe diorang baru nak diintroducekan kepada Alpha, one song untuk diorang dengar untuk menggambarkan Alpha. Jual je, jual. Dalam album ke? Dalam album Okay. or any songs korang. Rasanya kalau saya boleh recommend lagu yang melambangkan Alpha, saya akan bagi Mona Lisa Bang Bang lah. Yes. Sebab tu merupakan lagu debut pertama kita orang and juga menerusi lagu tu lah kita orang dikenali sebagai Alpha. Yeah. OT7 tau. OT7. Dan jangan lupa stream album. Okay. Lepas tu kalau dah terjebak, terus album. Okay, next one. Ini last one tau. Okay. Satu bilik dengan orang yang tidur berdengkur. Saya ada dengar pengalaman tu. Banyak. Semua sebenarnya pengalaman. Jom kita angkat Cuba sikit. Wow. Wah, ready rasa banyak cerita. Izzat paling tinggi. Okay, saya tak kuning. Saya kuning. Kuning. Adakah Kuning lah, yang kuning. berdengkur? Tak, saya tak berdengkur. Actually saya Ah, tak tak kuning. dengar. Saya tak kuning pula. Okay. Mana Izzat, Cik? Izzat, kenapa merah? Kenapa merah? So saya tidur. Okay, Izzat. Okay, sebab kita baru je lalui pengalaman ni. Baru. Dekat KK ke? Baru boleh. Tak nak sebut nama kan. Tapi Tak ada. cerita Saya dah KK. saya Tapi- mengalami berdengkur tu dari big stage lagi. Okay. Tapi Ya, saya. cerita dia, okay. Kenapa saya kuningkan orang tu? Ah. Kerana orang tu walaupun dia tahu dia berdengkur, dia ada common sense. Oh. Saya tak kisah orang tu berdengkur tapi dia ada common sense. Contoh, hari tu apa orang tu buat? Dia tidur dekat sana, dia pakai hoodie lagi, dia tutup dengan bantal dan dia selimut. So bunyi tu dia Triple macam layer. Kedap sikit. Kedap sikit. Bila tu? Macam Ren? ada sedikit Bila noise tu? cancellation. Awak dah tidur dah time tu. Oh, ya ke? Sebab saya duk tengok dia pusing sana, pusing sini, pusing sana. Bising. Tapi mulut duk Tak, cerita dia Izzat ke? Maaf cakap ya Muna, maaf Bukan ya. lah, bukan lah. Bukan saya. Okay, tapi so far semua boleh nego lagi lah. Boleh nego, Kalau boleh, Bapak- Boleh nego. Boleh lah. Sebab kadang-kadang mungkin kita dengar orang dengkur, tapi kita tak dengar kita dengkur. Okey, saya beritahu je lah siapa. Naim, manager kita. Selamat keadaan. Aku selamat korang ni. Nampak lah, diorang pandai cover each other masing-masing. Okay, untuk korang Alpha Nights yang baru masuk, thank you so much. Kita dah 2 million like so far. Kalau nak sampai 3 million pun tak mustahil at this point. Please like banyak-banyak. And yang mana baru masuk, welcome to Alpha Nights untuk Alpha Nights. Rasanya lagu next adalah lagu yang dah pun dimention antara lagu-lagu favourite members kita untuk album The First Wave ni. Adakah korang excited untuk dengar Mahkota Cinta? Yeah. Oh my god. Kena nyanyi Mahkota Cinta. Kita jemput kembali Anwar Amzad. Let's go. Mahkota Cinta. Let's go. Bismillah. Ku cuma mau kamu memahami aku. Jangan salah sangka ku tak mau bertengkar lagi. Kau pernah menjadi doa yang ku sering minta. Jadi mengapakah sekarang hatiku yang engkau remuk? Lama sudah ku pendam, tiada makna bercinta.
cinta jika masih ada denganku. Kau ombakkan aku ke lautanmu. Kini ku tenggelam, kau abaikan aku. Apalah daya, tiba-tiba hati yang ku jaga hilang tanpa kabar. Kau pernah menjadi mahkota cintaku. Ku cerita pada dunia kisah kau dan aku. Mahkota cintaku. Mahkota cinta. Seharusnya kau yang paling memahami diriku. Kau manipulasi, kau mungkiri janji kau padaku. Bodohnya aku percaya yang kau akan setia. Too dumb but wise enough to know that you were never mine. I should have known. Lama sudah ku pesan, tiada makna bercinta jika masih ada denganku. Kau ombakkan aku ke lautanmu. Kini ku tenggelam, kau abaikan aku. Bagaimanakah tiba-tiba hati yang ku jaga kini tiada lagi. Kau pernah menjadi mahkota cintaku. Ku cerita pada dunia kisah kau dan aku. Mahkota cintaku. Mahkota cintaku. Yeay, berikan tepukan gemuruh untuk album Mahkota Cinta. Itu dia. Tap like. Okay, kita nak tengok sampai 3 million likes dekat TikTok live kita. Thank you so much untuk yang mana baru saja masuk. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke Alpha Nights untuk Alpha Nights. Kalau korang baru nak terjebak dengan Alpha, welcome to the club. Alpha Nights sangat-sangat mengalu-ngalukan korang. And untuk yang mana baru je masuk, thank you so much. Tap like. Mention sikit korang tengah tengok dari mana. Mungkin ada daripada Aquarium Indonesia, ada yang daripada Brunei, Singapura, daripada Indonesia. Ada juga tadi yang komen tengah jalan-jalan kat Japan, tengok daripada Japan. Dan sebenarnya kita actually sebelum kita mulakan malam ini, kita dah post dekat our social media era.je QR code yang mana Alpha Nights boleh tanyakan soalan untuk Alpha. Dan antara yang ada dalam beribu soalan itu adalah next one. Nama saya Say. Hello. Ejaan dia S-A-I-Y-Y. Say. Macam tu. Hi, Say. My question is, would there be a series for the album? I just realised since the debut album is named The First Wave, sebabkan debut album adalah The First Wave, will there be the second wave and so on? Next one akan jadi second wave ke? Apa benda wave ke? Siapa nak menjawab soalan itu? I think untuk this one, because yang ni The First Wave, this is our first ever album kan. Yeah. So I think it's more like
I want you guys to look forward on upcoming concert. Oh, so jadi adakah teaser itu akan ada pada konsert nanti? Lebih kepada kita orang beri keutamaan kepada the first wave dulu sebab kita pun baru it's not even a month rasanya keluar album baru ni. So kalau if let's say korang nak the second wave ke, so korang kena bagi sambutan yang meriah dulu lah kepada the first wave. So tengok daripada sana, kalau let's say dia punya sambutan dia memberangsangkan luar biasa, then we will consider lah. Basically we just one by one lah, kita pergi one by one. Okay, actually bagus bila kita go one by one. Tapi actually kan bila kita throwback balik masa korang punya album release, korang actually baru tahu sebenarnya korang akan ada konsert masa hari tu, betul tak? Betul. Adakah korang masa tu rasa macam situasi dia, okay let's go, ataupun I am not ready for this? Saya rasa dia mixed feeling. Saya rasa untuk sesiapa saja yang nak mengeluarkan album, tipulah kalau dia tak ada rasa macam teringin nak ada like untuk kita showcase all the song yang kita dah buat apa semua benda tu kan. Cumanya kita dengan Alpha, sememangnya kita mengharapkan akan ada show untuk that album, tetapi kita tidaklah menyangkakan yang akan diletaknya nama di situ konsert. So kita punya expectation is like a showcase kecil-kecilan untuk kita nyanyi dengan Alpha Night semua. Tetapi bila kepercayaan ni, opportunity ni, label kita berikan kepada kita, of course kita pun rasa macam look forward untuk kita nak share experience ni, and kita juga pertama kali untuk ada konsert. Jadi mengalirnya air mata kerana ketidaksangkaan tu lah. Kan, tapi sebenarnya ada satu quote yang saya baca lah kebetulan kat somewhere. Kita dalam hidup ni kena selalu bersedia untuk jadi bertua. We always need to be ready to be lucky. And I think Alpha is always ready to be lucky. And diorang punya tuah tu adalah untuk ada konsert yang pertama. Let's go Alpha. Thank you. Okay, and then next question. Saya suka soalan ni sebab saya rasa soalan ini akan menggambarkan personality setiap member Alpha. Saya pun sangat-sangat curious, to be honest. Okay, soalannya adalah good job Sabrina. Nama saya Sabrina. Soalan saya adalah, macam mana ahli Alpha luangkan masa pada hari cuti masing-masing? Korang cuti buat apa? Kita go sorang-sorang. Okay, kita go with Izzat first. Izzat, Saya. kalau cuti, what do you do? What do you do? Other than do life lah. What do you do for living? What do you do for a living? For a living. No. For rest time. Is it cafe hunting? Your free time. Okay, so my free time, saya rasa, I would actually go out just for coffee, cafe hunting juga actually. People watch, read a book at the cafe, have coffee as well. Kalau macam betul-betul I need it, saya rasa saya akan pergi urut badan. Ya, betul. Saya kenal Izzat. Thank you. Yes. So itulah saya cuti. Saya memang orang yang very chill and relaxed bila waktu cuti. Betul. So you're very zen lah. Yes. Kita boleh panggil Izzat lepas ni Izzat Zen. Okay, ready? Saya masa saya during my rest time lah. So saya spend time with my family. And kalau ada masa saya pergi main badminton. And also kalau tak sempat badminton, saya akan main game kat rumah. Main game. Bukan tidur. Aku akan kau. Tidur dah sekali. Saya rasa main game tu baru. Dia baru ada hobi. Baru chief tu. Okay, Rizal. Saya boleh katakan saya a very homey person lah. Saya suka spend time kat rumah. Saya suka tengok movie. Saya suka order makanan dan makan kat rumah. And then recently saya baru beli ikan tau. So saya build a community tank untuk aquarium saya. So saya banyak luangkan masa kat rumah. Ikan nama apa? Ada nama tak ikan? Dia ada Dory. Brenda. Okay, dia banyak. Dia Brenda. Tapi saya dua ni favourite saya bagi nama Brenda dengan Flash. Yang lain tak ada nama sebab tak ada personality lagi. So saya kena absorb salah satu. Brenda dengan Flash. Tapi movie recommendation Rizal apa? Lately ni saya baru tengok movie, a very good movie, Voicemail for Isabel. Dekat sangat sedih. Sangat sedih cerita tu tapi sangat best. So you guys should check that movie out. Yes. Korang pergi tengok. Ending dia best. Voicemail for Isabel, yes. Cantik. Okay, Daniel. Untuk saya pula usually on my pagi I akan bangun breakfast dulu. Okay. Then after panjang. Ni cerita detail. Jangan buka jadual kau. Kejap. Dia ringkas. What usually you do? I love to take a nap
longer nap. Makan and tidur. also makan tidur So and then sleep lah. because it's rest day mah, so Betul. play game and also go and find my friends to chill. And yang ni paling penting, I buat live. Buat live. So you mencari tempat untuk chill down. Okay, breakfast favourite Daniel. Breakfast. What type? Macam western ke, nasi lemak ke? Actually Daniel makan pau. Saya suka makan pau. Pau. Kenapa pau? Boyak ika pau je kita. Pau kaya, pau kacang. Kaya, apa kacang. Lepas tu coklat lah. Saya tak terkejut kalau lepas ni banyak Alfanat belikan Daniel share pau. Araf? Actually running and sleeping and mostly do my hobby lah. Playing snooker lah. Yeah, that's it. That's my favorite hobby of all time. Yep, snooker. Okay, pernah tak running yang ada letak butter kat belakang tu? Ada. Ada yang buat tu. Dengan butter tu sekali dengan roti. Bukan. Serius tak? Sambil saya makan. Sambil kan? Saya makan tak ada tinggal. Churning butter. Ini tengah running ada butter ni. Churning butter. Masa butter? Macam tu. Okay, Sky? Saya sekarang ni bila saya cuti, saya banyak nak spend time dengan adik-adik saya. Sebab diorang always like minta pergi playground. So saya akan bawa diorang pergi indoor playground. Dah 2 kali saya rasa. Yang saya try dapat betul-betul time untuk saya bawa tu. And kalau tak, saya main game lah kat rumah. Sebab itu memang hobi saya. And sekarang ada hobi yang Ariel tarik saya. Oh, apa tu? Saya pula yang tarik. Saya tarik awak. Saya tarik hobi awak. Awak trigger balik saya. Saya main skateboard. Skateboard? Tony Hawk. Tony Hawk? Tak adalah Tony Hawk. Tony Hawk sikit-sikit je. Betul-betul main skateboard ke ataupun main game skateboard? No, betul-betul skateboard. Betul-betul main game. Saya dulu pernah main game skateboard je lah. Skateboard tak pernah lagi. Main game je. Ya, main game je. Sama. Same. Okay. Saya pernah main-main. Awak memang main-main. Saya kurang. Sorry ya, Fafian. Sorry tu. Tak Muna tak marah pun. Okay. Ariel. Saya rasa saya macam Rizal lah. Saya memang orangnya suka duduk rumah. So kalau cuti je, tengoklah apa aktiviti saya tak pasti. Tetapi duduk rumah tu pasti. Kecuali workout memang first thing first, saya buka mata, turun katil memang saya terus pull up. Sebab tu saya nak baca dia kan. Everyday. Nak pula konsert nak dekat kan. So kena, itu antara cara saya sebelum kita start yang betul-betul pergi menari semua untuk diri sendiri. Sebab saya tahu saya waktu big stage dulu 3-4 lagu menari dah pancit lah. So kena ulang balik that routine. So make sure untuk stamina. See, dia letak effort walaupun rest day. Tapi korang maybe boleh komen sikit, ada tak korang ada persamaan dengan member-member Alpha kita bila waktu rest day korang pun suka buat aktiviti yang sama. By the way, actually Muna nak umumkan yang sebenarnya kita punya likes on TikTok live dah pun dapat 3 million. Thank you. Thank you so much. Let's make it more. 3 million. Thank you. Make it 5. 4-5. Okay, tengok. Satu. Okay. Ada banyak lagi One by one, sebenarnya. one by Ini one. baru One by takkan one. soalan. Okay, sebenarnya next kita ada lagi satu soalan. Soalannya adalah, bila last korang bercinta? Sebab kan nyanyi lagu-lagu kalau mesti kena ada pengalaman. Bila last bercinta? Mana Ke kat ada mana yang kat merah tak ni? pernah? Kat merah. Ke ada yang sebenarnya tak ada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman tu, dalam bahasa Korea dia panggil satu term tau, pote solo. Saya tu potong solo. okay. Saya pote solo. Okay, Portes. Chonen Portes solo. Chonen Portes solo. Pote solo ni tak. Saya tak pernah langsung dating. Tapi ada tak, let's say, sebab korang pun adults kan, ada tak takut lah cerita macam ni lah kan. Apa nak Kita start dari Muna. Saya tak pernah. Kita start dari Muna. Please. Muna ongoing. Saya Ongoing. saya host. Tak ada kena saya bukan member Alpha. Nak kat merah ke? Okay, korang bila last bercinta? Kan ada cinta monyet ke? Ke pernah kena reject ke? Pernah tak kena reject pun boleh tak? Aku dulu Confess tapi kena reject. Saya rasa yang terbaik adalah dengarkan Mahkota Cinta. Dengarkan aku tercinta. Sure. Sure. Pandai lah diorang. Okay, tak apa. Okay. Kita dah bagi lagu dah. Dah bagi lagu dah? Dah bagi lagu dah? Okey lah. Okay, next one. Alright. Sekarang ni kita ada satu soalan. Let's see. Sebabkan korang mesti kalau mungkin ada yang pengalaman bercinta, tak ada pengalaman bercinta. Tapi let's see. Kalau ada orang yang nak confess
Apa tips korang untuk dia? Aduh, tak reti bagi tips sebab tak Oh, bagi tips dekat orang yang nak confess tu. Nak confess kat kita? Kat korang ke kat siapa? Tips nak confess lah. Kalau kita cakap pasal bercinta ni. Ayo. Tak tahu lah. Confess sekarang. Saya rasa nak confess sekarang. Confess sekarang. Nak confess sekarang. Oh, menekannya. Tak adalah untuk saya jangan terlalu laju lah. Laju. Kena take it slow, cuba kenal dulu. Jangan terlalu memberi dan kena go with the flow dulu awal-awal tu. Okay, kata jangan laju-laju. Saya Relax, bertenang. Tak ke mana pun dia nak nyanyi. Dia tak laju tak slow sangat. Tak laju tak slow sangat. Saya suka awak pakai. Nanti belum baru sampai saya dia dah reject lah. Sorry. Maksudnya perubahan fasa tu jangan terlalu laju. Faham? Power lah Arif. Perubahan fasa Kau ombakkan aku Ke lautanmu. Okay. Saya rasa ini dah mewakili lah. Okay. Betul. Saya rasa ini dah wrap up dah. Boleh. Dan seterusnya, okay, bila dah confess jadi comel kan, kita ada satu segmen next yang saya rasa Alpha Night dah boleh get ready untuk save. Di dalam hati, di dalam minda. Okay. Kalau yang kat Korea punya style, sebab saya pun suka K-pop juga. Nanti malam suka jajang. Simpan di dalam ingatan. Subtitle please. Okay. Simpan di dalam hati. Tapi kita nak buat Malay version adalah kecomelan attack. Alamak. Alpha akan attack korang dengan kecomelan diorang. Kita akan attack korang. Yes. Attack. Okay, so kita nak seorang-seorang kecomelan attack. Producer ni. Producer, ya sini ya, kamera ni. Okay, kita ada kamera ni. Bangun tu daripada seat. Daripada seat. Zat, bagi Zat. Get ready untuk berikan kecomelan attack korang. Okay. Kita nak kecomelan attack yang paling Paling comel. Tak boleh. Okay, kita mulakan dengan Izzat. Izzat respect dulu. Tak boleh. Takkan tak boleh. Bismillah Zat. Bismillah. Ni comelnya. Bukan TV tu lambat. Dia tengah tengok tunggu. Tak nampak. Okay, ready? Are you ready? Ready. Okay, 3, 2, 1. Kamera ni Okay. Aku dah tahu dia buat apa. Kecomelan attack. Dia siap ada audio. Maybe boleh guna juga untuk audio. Okay, Rizal. Tu sekali je guys. Sekali lah dengan kecomelan Takkan attack. diulang lagi dah. Lama tak buat. Wah, lama. Jangan. Dah pro hari. Tengok. Tengah cari. Ui, comel Tengah cari. Tengah reset. 2, 3. Weh, tu ni. Last saya buat masa big stage. Yang ni kira ending fairy lah. Macam ending fairy. Okay, Daniel, let's go. Saya yang paling tak pandai buat benda ni. Okay, let's Nampak lah, you got it. Kena ni tak pandai. Selalu dia paling Dalam comel. live selalu buat je. Dengan topi dia tu. Topi apa tu? Saya masih ingat di Korea tau. Pikachu. Warna kuning ah. 3. Kamera mana kat sini? Okay. 3, 2, 1. Kecomelan attack. Itu tak kecomelan. Oh, Belum sama lagi lah. Sikit. Ni simple je. Comel Indonesia. Okay, Araf. Dia Let's agak go. budak tu. saya cubalah I practice hari dia I'm a nephew sebenarnya. Okay, let's go Araf. Let's go, Araf. 3, 2, 1. Saya apa? Saya risau kalau tiba-tiba time nak makan macam ni. Saya lah. Okay, Sky. Okay, Sky bagi Sorry Sky. no, aku dah Saya buat. tahan apa yang saya nak cakap sebenarnya. Okay. Okay, saya Sekali pula. Nak dodoi puis. Saya tak tahu dia minta dodoi ke minta apa. Muna. Can I be excused for like Saya akan mewakilkan Alpha Night. Okay. Tolong kira sampai 3 guys. Nak didodoi. dodol pula. Oh, tak adalah saja je. Okay, Haril. Saya Cepat. Ini berat ni. Ini berat ni. Ini best. kalau saya buat ni kali kedua sepanjang dengan Alpha. Okay. Betul. Buat respect. Buat sekarang. Buat. Let's go. 3, 2, 1.
Itu tak cute. Itu tak comel. Cute. Saya- Tadi handsome. Handsome tu. Dia tahu. Nasib baik. Yang last tu betul. Tak. Nasib baik ada kenyit mata. Kau tak sikit lagi ingat macam high council. Wow. Oh, aku kau. Baik. Oh, tegang punya. Kita pakai spek. Alright, itu dia. Okay, so korang make sure siapa yang nak buat fan edit tu jangan lupa tag Era sekali. Okay, kita nak tengok balik korang punya edits untuk malam ini. Thank you juga sebab dah like. So far kita dah 3 million likes. Kalau boleh kita nak 4 million likes. Okay, dan satu soalan last before we proceed. Kalau korang boleh nak ada nyanyikan lagu artis yang lain, lagu apa yang korang nak nyanyi? Nak perform as a group. Banyak. Tapi kita ada nyanyi lagu lain dengan bulan ni? Ada ke? Tak tahu. Tengoklah apa yang keluar later. Tengok apa yang keluar nanti. Rasanya lagu next ni pun lagu artis Kita yang tengok. lain. Lagu apa kita serahkan pada Alpha. Let's go Alpha Nights untuk Alpha Nights. Let's go Anwar. Ku pilih duka dari luka, lepas dari rindu mengenang kisah yang lalu. Kau pilih bohong dari jujur, ingkar dari setia pada janji kau dahulu. Dan akhirnya kau dan kau saja coba melawan takdir perpisahan kita. Tergamatnya kau bertanya di manakah kita. Tergamatnya kau masih bertanya kemanakah kita. Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempersoalkan, sedang kau tahu kita bukan lagi kita. Merasakan rasa terkhianati pada sedia yang ku beri. Dan akhirnya kau dan kau saja cuma melawan takdir perpisahan kita. Oh, tergamaknya kau bertanya di manakah kita. Tergamaknya kau masih bertanya kemanakah kita. Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempersoalkan, sedang kau tahu kita bukan lagi kita. Cintaimu ku pernah, cintaiku kau tak pernah memikirkan perasaanku. Hancur yang ku rasa, hancur yang tak tergambar bagiku. Kita bukan kita. Tergamaknya kau bertanya kemanakah kita. Tergamaknya kau masih bertanya kemanakah kita. Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempersoalkan, sedang kau tahu kita bukan lagi kita. Sedang kau tahu kita bukan lagi kita.
Bukan lagi kita versi Nadira. Bukan versi Nadira tapi versi Alpha. Okay, sekarang ni saya ada pengumuman untuk korang. Sebenarnya likes untuk TikTok live era sekarang ni bersama dengan Alpha untuk malam ini. Alpha Nights untuk Alpha Nights dah pun jadi 4 million. Guys, make it 5. Make it 5. Thank you. Thank you. So jari-jari yang injured So Tak now ada. make it Okay. Krem. Semua nanti sila ya. Habis saja TikTok live ni tunjukkan korang punya bukti jari-jari korang masih okey. Tapi dia orang kata make it 5. Make it 5. Let's make it 5. Let's make Why it not? Yes. Make it Alang-alang 10 lah. No, sabar. Sabar. Make it 10. Oh, make it 7. Make it 7. Seven lah, seorang satu. 6 versus 7. 7. Okay. So apa yang korang suka pasal lagu Bukan Lagi Kita ni? Lagu ni sangat berhantu lah. Betul. Even kalau sekali dengar pun lagu ni memang dia terus tangkap lah feel dia, lepas tu melodi dia, and then tambah-tambah lagi dengan suara merdu Nadira tu memang sangat lagu ni boleh katakan one of the best song yang pernah diproduce lah. Nadira pun nak come up dengan new song juga. Maybe korang nak wish something. Cuba jadi aku. Cuba jadi aku untuk Nadira. Let's get 3, 4. Coba kau, coba jadi aku, sedarkan kau yang buat semua dahulu, perlahan-lahan menyakitiku. Okay, kita wish all the best juga untuk Nadira. Tapi sebenarnya actually kan, untuk malam ini ada sedikit video special untuk orang Alpha dari seorang artis. Semuna akan tunjukkan dekat korang apakah video greeting special ini. Wow. Dekat mana? Ini tadi Kami daripada Team Era sebenarnya telah bersusah payah, penuh semangat, penuh effort untuk dapatkan video ni. Okay. Let's see. Happy. Yang Jungkook call tu ke? It's okay. Bukan. Hi guys. Sikit pasal Alpha lah. Sepanjang I kerja dengan Alpha, I rasa diorang satu group yang sangat committed, sangat talented, and hari tu kita dah jumpa kejap and semua diorang sangat sweet, sangat sopan, very like well-mannered boys, and it's an honor to work with you guys on Haru Biru, and I love the song so much, and I harap in the future kalau ada rezeki kita dapat bekerjasama sekali lagi. Guys, and I can't wait to see you guys soon. Thank you. Lagu Haru Biru. Tapi sebab lagu ni duet kan, so Alpha kena sambung. Okay? Okay. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa adamu. Let's go. Semua. Mencintai kamu. Okay, jap. Sebelum korang sambung, kita baik sebab saya yang boleh tengok video ni korang je. Diorang Mesti dekat yang tengah TikTok live sekarang macam FOMO. apa ni? Apa jadi? Baik, Kita kita berikan mainkan. tepukan untuk Hi Alpha. Hi guys. Okay, I nak share sikit pasal Alpha lah. Sepanjang aku kerja dengan Alpha, I rasa diorang satu group yang sangat committed, sangat talented, and hari tu kita dah jumpa kejap and semua diorang sangat sweet, sangat sopan, very like well-mannered boys, and it's an honor with you guys dulu, and I love this song so much, and I harap in the future kalau ada rezeki kita dapat sekali lagi. All the best for you guys, and I can't wait to see you guys soon. Right, so Dayan nak nyanyi sikit lagu Haru Biru, tapi sambung, okay? Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa adamu. Mencintai kamu, menyenangkan aku. Jangan pernah kau ragu, hatiku milikmu. dengar full di konsert Alpha. Yes.
Okay, so bila korang dapat surprise video daripada Dayan tu, apa perasaannya? Boleh sangat. Selalu lah. Saya di Cloud9. Cloud9. Saya rasa macam nak perform the whole album hari ni. Lah. Sabar dulu. Tapi rasa lepas dipuji sopan semua macam ni. Alfa macam ni. Tapi kita akan buktikan yang diorang ni walaupun sopan tapi diorang tetap crack. Okay. The next game, crack era. Crack? Crack sebab mesin yang akan kita gunakan bunyi dia adalah Sampai-sampai tu boleh tap like kita punya TikTok live sekarang ni. So far kita dah 4.6 million. Let's make it 5 people. Mana tahu by the end of the TikTok live kita boleh jadikan dia lepas tu jadikan dia 7 bolehlah seorang-seorang dapat 1 million like. Okay, so sekarang ni kita di crack era yang mana Alpha akan crackkan mesin ini, keluarkan dia punya bola itu. Dalam bola itu ada satu tugasan yang harus dilakukan. Seorang satu biji. Betul. Seorang satu biji. Okay, siapa nak mula dulu? Adakah nak volunteer ataupun nak main kosong? Lebih afdal. Korang memang Luruskan barisan. Sekejap kan, 50% bagi dia. $1. Dia memang $1. Ada singam tak dalam? 1 cent. Let's go. Bukan, Okay. Bukan bawah. Tak pernah main ke singam ni? Oh my god, tak pernah main. Sorry guys, first timer. Bang, sini bang. Oh faham. Singapura ada. Bukan memang macam ni je game. Ada, apa nama main? Okay, ni kena crack ni dia. Tu. Clockwise, nanti clockwise. Bismillah. Betul bunyi kerak. Betul-betul kerak. And you have won a house. Dah. House. Yay. Crack lah. Buka dia. Crack A open. landed house Dapat in apa? Singapore. Drum roll. Apakah di dalam itu? Dah terlibat. Sekali lagi. Okay, soalan pula Sorry. Korang pernah bergaduh dengan siapa dalam grup Alpha? Dan kenapa? Pernah tak ada gaduh? Gaduh-gaduh manja biasa. Takkan tak gaduh-gaduh manja. Okay lah guys, kita buka cerita lah buat story. Wow, ini Okay, just do it. Just do it. tak, cara Izzat macam kita jalan macam ni. Itu tak macam orientasi tu. Pada malam ini Jadi semua ada saya adik kan versi. merupakan parents of Alpha. Wow. You know, anak-anak saya Ini yang seram ni. Ini macam ini macam mesyuarat PFG. Munah, maafkan saya. Okay. I nak serius ni. Okay. So, ada kala masa untuk bermain, ada kala masanya untuk tak bermain. Serius sikit. So, nak gaduh tak gaduh sangat lah. Actually, kadang-kadang ni adik saya ni nakal kat stage. So, waktu sound check tu, saya nak berbual dengan soundman, ada je nanti yang pak kelebak debu kat belakang saya. So, saya tegur sikit lah. So, sekarang pula. So, kalau saya tengah berbual dengan soundman, saya tak dengar. So, saya nak fokus kan. Kat kiri tengah huha-huha. Kadang-kadang tengah sawadikap. Gerbak-gerbuk. Saya tegur lah. Diam sikit. Orang tu pula menajukkan saya. Ada tak yang selalu berajuk? Jangan volunteer bagi tahu. Ada habuk. Lepas tu? Sebenarnya all know who I marah ya. Siapa orangnya? Tak perasan tadi? Nampak. Ya. Dia sapu ke dia nak macam ni sebenarnya? Dia actually macam, maafkan saya dah cek. Itulah. Okay. Tapi gaduh besar pun dia macam nak tegur. Macam like, Araf. Sebut nama. Aku dah buka QR tak sebut nama kau. Araf. Sad. Kerja dulu ya. So, relax. Menajukkan saya pujuk sikit lah. So pujuk dia selalu macam mana? Dia bagi duit. Tak pujuk pun actually. Tak pujuk. Tapi tak pujuk actually. Tak pujuk. Actually saya yang turunkan ego. Cakap betul-betul siapa yang pujuk hang? Okay. First thing first, Rizal kejar saya ambil. And then dia bawa masuk bilik. And then ada cakap dengan saya. And then everyone talks to me. And then Araf go and speak to Izzat. And then Izzat, I'm so sorry about what happened. On-site. Okay lah. Okay, berdamai lah kat sini. Berdamai kat sini. Okay. Tahu tak, on-site saya time tu, saya nampak yang on stage Araf merajuk. So bila Araf keluar, bila kita semua dah pergi macam nak kena pergi siap. So saya sakit perut time tu, saya pergi toilet. So saya keluar toilet, saya tak nampak Araf time tu masa saya pergi toilet. Lepas tu bila saya keluar,
Araf kat depan toilet, dia tengah duduk menghadap sana. Dalam hati saya, merajuk ni. Saya pergi, saya mempujuk lah. Kita kerja. Tapi semua kalau buat arah, semua keluar utara. Saya pun. Keluar utara. Mak cik main nak motor. Bukan nak abang kan? Dah berdamai, dah forget. So it happens lah kan. Yelah. Anak-anak, betul lah tu. Yelah. Anak-anak kan. Tak apa. Ya, biasalah itu yang menjadikan mereka alfa. Tepuk sikit. Betul. Okey, itu crack yang pertama. Crack kedua. Crack yang pertama pun dah besar kan. Ini mesti akan jadi internet joke Alpha Night juga ni. Okay, ready. Are you ready? Ni pun banyak kan ni. Ni banyak ni. Kalau kena soalan ni, kena lah ni. Kena dah tu. Oh, ni nampak macam selalu tikam ni. Arif. Memang mesin tikam. Sama panggil mesin tikam. Ni tak tahu. Okay, berani. Apa yang bang? Mesin tikam. Tidak dah. Kerakak. Okay ya. Boleh buka ke? Mai kami tolong. Okay. Okay dah. Sudah aku buka. Dia orang Kelang, orang Kedah. Bukan. Orang Kelang. Orang Kelang ni macam ni. Jangan. Jangan. Satu di belakang. Jangan. Faham. Okay. Apa tu? Tengok sikit. Okay, baca. Voice note bos korang minta untuk naikkan gaji. Buat sekarang. Duit. Now. Hello, Kak Kirin, cepat Kak Kirin. Duit ni. Buat kirin. Saya kat Kirin. Kat Kirin. Tak apa, aku rasa Kak Kiri tengok video ni. So dia okey je. Apa? Lagi natural. Kalau aku jadi kau, aku pergi premo. Sabar. Nak atas lagi. Bukan kiri atas lagi. Paling manager lah. Dua sekali, dua Ready. Paling manager lah. Manager. Jangan bagi name. Tak jadi meh. Manager. Dia pada tadi ke? Soalan lagi. Izzat. Call ke ni? Voice note. Kau lagi best. Kau prank. Kau minta asyik kanan. Dia macam, what are you talking about? Okay. Boleh. Perlu bantuan dia? Duit. Hello Zat. Please, sebab banyak nak kena duit. Dia baca Gelak dengar. Gelak masuk eh? Cuba. Daripada pihak era, kita nak betul-betul bos. PRE. Kat Kirin lah. Prem. Kirin. Kiri lah. Prem. Oh my. Prem. Macam mana kalau ready jadi apa esok? Duit lah. Ada number Prem? Saya ada kan nak send. Wih, dah lah. Ready pula Amy. Awal leader dia lah. Diam. Tak, semua diam dah. Diam. Aku takut. Ready gila. Memang kena Ready. Cuba cek ada Mr. Premo. Ni kita ada Prem ni. Okey ya, saya tekan awak baca. Numbers. Tak. Ni phone siapa? Ni pun Naim. Okay. Okey. Semua diam tau. Okey. Seorang tekan voice note. Ready. Cakap kau tau, jangan cakap kita orang. Silent on set please. Hello Prem. Saya bos, saya nak minta naikkan gaji sikit bulan ni, boleh ke? Sebab nak kena guna duit. Boleh ke Prem? Boleh Prem? Sebab nak tengok ni, nak kena ada benda-benda nak kena beli konsert BTS lagi. Okay Prem? Thank you Prem. Sorry. Guys, esok kalau saya tak datang kerja tak apa. Masak ni. Aku takut. Saya minta maaf. Okey. Memang. Nanti kan update dapat naik gaji ataupun tidak. Dia okey? Takut lah kalau macam ni. Tapi saya harap bos betul-betul naikkan lah. Kalau dapat Consider. Kalau dapat buat diam je. Sebab tu kalau benda jadi, miracle. Dan anugerah. Last. Blessing. Manifest je. Okay, let's go. Saya pula. Bismillah Jan. Ini yang miracle ni. Kita tengok soalan dia. Kita tengok soalan miracle. Boleh tak? Okay. Aduh, kenapa lah saya dapat dia? Ini betul ni. Apa tu dah agak-agaknya dalam tu? Tangan gigi tu. Nampak sakit tak? Ya. Ya Allah. Panjang tu. Puitis ni. Tolonglah dia. Apa tu? Dia wish dulu Dia wish dulu. Spill satu nama perempuan, bukan ahli keluarga, bukan dari Rocket Fuel, yang bagi impact besar dalam hidup korang. Oh.
Ha. Impact besar. Impact besar. Aduh, Boleh rasa je, senang cikgu. sangat soalan dia ni. Ha. Saya ada satu. Aduh, Muna. Betul. Okey. Salah korang ni. Bos aku kat belakang mana? Mudah bela. Okey, sebenarnya ada. Ada, okay. Okey, saya ingat lagi cikgu chemistry saya masa saya form 5 masa tu. Okay. Sebab okey, sebenarnya masa sekolah dulu saya tak adalah bijak sangatlah belajar. Saya macam tak pandai tapi tak juga dia kita corot lah. Saya okey-okey je. Tapi dia pernah cakap something dekat saya. If there is a will, there is a way. Sebab saya pernah curhat kat dia macam mana saya nak apa go through ni kan semua kan. So dia katalah if there is a will, there is a way. Kalau ada cara, ada jalannya. So alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya ke arah path yang berbeza tapi still saya boleh berjaya juga. Alhamdulillah. So itulah bagi saya impact terbesar dalam hidup saya daripada seorang wanita. So thank you cikgu. Cikgu nama cikgu. Nama cikgu. Jangan cakap tak ingat. Cikgu chemistry. Cikgu Hayati. Jangan cakap tak ingat. Okey, bagi tahu nama sekolah je. Cikgu Nur Izzati. Headline. Rizal tak Tak ingat ingat nama cikgu. Alamak. Rizal panggil cikgu Cam. Jangan begitu. Cikgu Cam. Chemistry. Hujung-hujung tadi. Cikgu Hanisa. Okey, jap. Cikgu Anita. Bagi dia ruang. Abagi. Teacher Roslani kot. Kalau tak silap lah cikgu Roslani. Roslani. Kalau tak silap lah kalau saya salah. Aduh, salah ni. So dia cikgu chemistry dekat sekolah menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha Tutong Brunei Darussalam. Tutong. Okay, Thank you cikgu. Thank you. Panjang betul nama sekolah dia. Postcode tak ada postcode. Oh ya. Okay, let's go Daniel. Okay. Oh, yes. Tadi so jatuh je phone dia. Dia lah. Hujan gang Sat? Oh. Kena lah ni. Oh. Kena ni mesti ni. Belum apa-apa lagi dah jatuh. Let's go Daniel. Mesti kena ni. Yang seorang ni. Betul. Kenapa saya? Muka terkejut tu. I tak pernah buat benda macam ni. Apa tu? Pergi dekat followers era and follow salah seorang followers. Oh. Bukan artis. Okay. Today is your lucky day. Yeah, okay, siapakah? Today is your Lucky day. Ini suka ini. Dia suka. Ini memang bukan Okay. Okay. So cara ni adalah Go for it. Okay. Go. Kita buka followers era. Random pick. Buka followers era Is it IG or TT? Mari kita tengok siapa yang kena. Mari kita. Alright, so untuk pastikan korang jadi antara calon-calon yang akan di-follow, boleh pergi follow dekat IG era sekarang. Kita bagi masa 2 minit untuk korang pergi follow sekarang. Semua tengah follow era sekarang. Supaya Guys, seorang yang bertuah guys. korang dapat Seorang yang peluang. Ini chill. So I Let's follow go. following era. Belum lagi. Kita bagi 2 minit dulu. Ini luck Mungkin ada yang ni. tak pernah follow era lagi. Baru follow dekat TikTok. Siapa Follow. So ada By the way, kita dah 5.4 million likes. Let's make it 6. Follow kat mana? 5.4 TikTok ke IG? Come on guys. Almost reach. Kita bagi 2 minit dulu. Kita move next dulu. Kita buat satu round lagi. Okay, dia dulu. Okay, Araf dulu. Oh ya, saya dulu. Baik, I will try my best lah to get my best. Okay, let's go. Macam mic kat sini, mic kat sini. Okay. Sembang kat sini. Selesai member dia. Pasal marah. Terus ada angkat. Ya Allah. Okay, tu dia. Ni pengalaman. Pengalaman. Okay, dah keluar. Cuba keluar. Okay, bismillah. Okay, tengok. Tu dia. Buka durian. Buka durian. Berdarah tak kami? Lalu kepala dia. Gila. Tak, buka manggis. Bohong terbalik. Terbalik. Thank you gelak. Sekarang ni. Luahkan benda yang korang tak puas hati dengan salah seorang. Aku ke Raf? Aku lagi ke? Nak balik lah. Luahkan benda yang korang tak puas hati dekat salah seorang member Alpha. Okey, jap. Kenapa tekan-tekan adik saya? Kenapa soalan ni? Okay, Azhar. Ini cerita sini habis sini. Kita cerita sini habis sini dengan semua
beberapa ribu orang yang tengah tengok dengan 5.5 million like. Di sini habis sini je. Okay, yang saya tak puas hati. Ada seorang tak member Alpha yang sebenarnya jauh di sudut hati Araf tak apa puas hati. So macam nak settle sini lah malam ni. Saya serius ni. Saya kalau Serius lah. Okay. tak main. Ini betul Ini kali ni eksklusif untuk kau. Okay. Saya memang tak puas hati dengan kau dalam. Jangan gelak. Bagi. Okay. Kalau aku betul-betul tak puas hati aku cakap utara tau. Okay. Itu cara. Memang keluar lah. Cara. So kalau marah memang keluar utara. Memang kau nak utara. Kalau tak marah keluar apa? Sayang. Kiel. Kalau tak marah keluar kiel. Okay. Sekarang ni betul-betul tarik nafas. Fikir dalam-dalam. Siapakah seorang member yang Araf rasa perlu Araf bagi kompeten? Tak ada. Memang dah ada. Memang dah ada awal. Lama pendam ni. Berapa lama dah ni? Berapa lama mesti tu? Since debut. Sebelum debut lagi. Sebelum debut. Memang tak puas hati. Apa rekod Yang eksklusif Aku sebut nama 3 huruf Oh, wow. Tiga huruf. Yang tu, yang apa? Yang crack kepala tu. Aku waktu tu Macam mana? Aku sebut nama dah 3 huruf Let's go. 3 huruf aku buat gambar. Okay, let's go. SKY. Okay, apa beef dia? Aku tak mau tengok muka dah. Okay. Aku nak tengok kat kamera. Hampa record elok. Hampa record Ni tak main-main tau. Sky. Lain kali kalau hang makan dengan aku, hang jangan duk kunyah mulut tupai tu boleh tak? Mulut tupai. Tak. Sawak Sat. Lah ni, mereka tak tahu mulut tupai tu apa. Oh, okay. Okay. Actually, if you guys know, if you guys want to know, Sky kalau dia makan, dia kunyah macam ni tau. Laju. Yes. Dia laju. Demonstration sikit. Buat je hamster tu. Come on, man. Tak adalah. Dia macam Cepat. Tunjuk. Come on, duit, man. Duit. Kalau tak puas hati, hang bagi tahu waktu stage dulu. Sky, dah lah abang mak cik main naik motor. Alah. Tak, bukan. Sebab saya dulu ada habit dekat sekolah. Ni dari sekolah menengah lah. Yang saya rehat dulu 20 minit je. So, saya nak banyakkan masa rehat tu. So, saya makan cepat. So, saya makan. Dulu saya selalu beli roti canai dekat sekolah. So, Sky bagi tahu abang sekolah mana break sejam. Buat dia boleh sejam. Semua 20 minit. Semua 20 minit. Sebab sekolah tu, sejarah dia sebelum tu 30 minit. Waktu serius lah? Serius. Waktu tingkatan 1. Waktu tingkatan 2 ke tingkatan 3 dia jadikan 20 minit. So saya nak saya makan laju gila. Lepas tu saya nak pergi tempat lain lah. Macam pergi buat homework ke. Sebab saya selalu buat homework. Saya buat homework kat sekolah. Kat sekolah. Mesti pergi astak kat Ni sekolah balik main ni gua bola. ada homework tau. Jadi itulah yang saya tak puas hati sebenarnya. Time saya makan sebab family saya memang tak suka bunyi. So dah settle lah ni. Okay, dah clear, dia clear. Sebenarnya saya dah pernah tegur dah. Tapi saja. Araf, aku ada solusi untuk hang. Apa? Lepas ni hang makan pakai headphone. Betul tak? Tak ya juga sebab aku tak fikir. So lepas ni Araf akan makan pakai noise cancellation punya headphone. Noise cancellation siap. Zaman tu tak ada lagi kot. Zaman lah marah nak. Okey, jangan marah sangat nak. Salam. Peluk. Peluk, cium pipi. Jangan berpeluk. Cakap love you. Tangan yang peluk ni. Okay, Sky, let's go. Sky. Okey, mesin geregek apa? Kerak. Gedegang tu ni saya. Saya bunyi lain. Mana? Bunyi macam mana? Kerek. Bunyi dia bunyi Singapura. Kerek sih. Satu lah mana? 6-7 lah. Okey, nak pilih mana? Kiri. Nanti hari ada 2 pilihan. Kiri. Saya masukkan balik. Kau keluarkan je lah. Tu ada lagi 2 dalam tu. Ada lagi 2. Ambil kiri lah Sky. Dia telan lah. Oi. Okey. Kejap emas lah. Mana boleh? Semua pun okey. Alright, let's go. Bismillah Sky. Bismillah, semoga dapat Apa tu? Allah, tak apa. Okey, bismillah. Hang bagus. Uish. Belum baca tu. Please lah dapat dia. Siapa yang korang ambil masa untuk rapat dalam Alpha? Oh. Okey. Siapa? Macam Sky tak ada. Ada tak macam Saya ada. Kena warm up sikit. Okey, Maksudnya tak immediately. Walaupun orang tahu Sky adalah seorang yang sangat friendly.
seorang yang sangat bubbly. Memang betul-betul extrovert. Awal-awal je rasa macam dah 10 tahun kenal. Tapi ada tak untuk Sky sendiri, dia macam take time sikit. Ada sebenarnya. Siapa? Ada macam ni ceritanya. Macam mana? Mana dah asal tanda. Cerita. Sebenarnya ada seorang. Abang-abang semua saya rapat je. Lagi-lagi Araf sebab dah kenal lama. Betul. Tapi saya lambat nak rapat dengan Reddy. Sebab dia belum ready. Sebab tak ready nak dapat dengan dia dengan stage. Sebab dia tak ready. Aku tak expect dia. Adalah. Tapi memang betul. Saya kalau kau ingat balik, tu. Memang kita lambat. Memang kita lambat. Lambat sikit. Yes. So waktu big stage pun kita orang macam hujung-hujung baru kita orang dah start rapat. So kita orang macam tak banyak borak. Dan Reddy ni memang pendiam pun. So dia tak banyak bercerita. Banyak masalah dia tak cerita. So tahu-tahu dah ada problem. So macam tu lah. Tahu-tahu dah ada problem. Apa ni? Bukan dia macam tak bercerita. Itulah Reddy tak bercerita. Okey dah jom. Okey kita Tak bercerita, tahu-tahu ada problem. Kau tu don't run from the problem. You know that. You stay. Aduh. Okay. So Sky rasa macam warm up dengan Reddy dah mat sikit. Ya, Tapi ada betul. tak satu momen macam rasa ini kita dah macam break the wall lah. Rasa macam saya dengan Reddy dah brotherhood lah. Ada tak momen tu macam momen ada, tu. that one particular incident ke, moment ke, timing ke? Yang terjatuh buku tu Bukan. Lama-lama tu. Ariel, they don't read. What? They don't read books. So basically tapi saya tak ingat like moment apa. Tapi dia ada satu moment tu yang bila Reddy kata dia nak bawa saya pergi naik cruise. Dapat haven't Patutnya dia nak bawa Ariel. Tapi dia bawa saya. Dekat situ kau tercinta dia kan? Bukan tercinta, bukan. Terasa macam happy dengan dia kan? Aku pula disappointed. Kenapa pilih kau pula? Pelan ni aku nak pergi. Nanti continue. Alamak, game ni pecah belah kita. Pecah. Tujuan utama nak merapatkan diri memperegangkan Tak, soalannya pun. soalan pun. Of course lah. Sama pun. Okay. So kira semua okay lah. Semua okey. Kami sayang. Nanti kita betul nak pergi sama-sama kan? Betul. So siapa yang boleh bawa cruise bukan seorang dua, bawa terus 7 orang. Roger lah. Okay, bawa mantap. sekali. Bawa Una sekali. Saya pun nak ikut kak. Okay, anyways. Okay, settle lah. Settle. Okay, itu dia. Itu Sky. Last sekali. Okey. Let's go. Kena lah. Kena lah. Okay, lagu. Okay, by the way, kita dah dapat 6 million. 6 million. Let's go 10 million. Let's make it 7. OT7. OT7. Okay. Boleh, silakan. Lagu intro untuk dia. Dengan segala hormatnya. Crack. Let's go. Ready ke? Ready. Oh, saya minta keluarkan lagu. Oh, ya. Awak memang dah ada aura. Let's go. Wow. Oi, macam payah nak keluar. Dia tak nak keluar. Oh. Okay. Baik. 10 for uppercase. Dapat dah Rahim. sikit. Soalan apakah itu? Yang telah pun diberi. Marilah kita saksikan. Okay. Oh, best. Apa? Minta setiap ahli alpha transfer 100 kepada anda. Macam bukan soalan tu. Bukan. Semua producer era, termasuk bos saya, semua macam ni. Termasuk producer era. Awak ni buat lucu Nampak tu kena respect. Okay. Di sini mengatakan dia suruh saya post satu gambar selfie di story dengan posing yang paling tak okey. Biar aku tolong tagakkan. Post satu Instagram story, selfie paling tak okey. Tak okey. Oh, selfie. Okay. Do it. Post story now. Saya buat Alright. later, telefon saya kat manager saya. Manager saya dah balik dah. Manager awak sana. Manager kita sana. Harap maaf. Telefon anda takkan, di tangan saya. Baik. Okay. Post Ariel. Yang paling tak okey. Let's go lah. Kita bagi ruang. Mak Sat tengah kerja, Mak Sat. Sorry. Awak ni. Tak okey tau, yang tak okey. Tapi saya tak pernah tau post story TikTok. TikTok. Really? IG. Tak, TikTok. TikTok. Tapi dia suruh IG. Okay, sorry TikTok lah. Sekarang ke? Sekarang lah. Tengah apa lah foto ni?
Saya Tak apa. Bil. Story. Tak okey kan? Tak. Oh, tak, sorry. Okey. Tekan dulu. Tekan nanti. Tekan dulu. Macam ni kan contoh. Itu dia tekan story. Okay. Ni macam tak okey. Boleh lah ni? Jangan. Alamak. Random sangat. Okay. Duit yang paling tak okey. Bukan spek lah. Tak okey, Bukan tak spek okey. lah. Biarlah. Tak okey punya. Jangan background sini Takut nampak muka tak okey kat sini. Ni kau pun stiker weh. Tak apa lah. Tak apalah. Okey. Tak apa. Tak, dia punya takut macam ni. Dia cakap macam ni. Weh, confirm dia buat stiker ni. Kita okey je. Ya Allah. Weh, kenapa? Kena buat. Ni bukan Arif. Arina. Marataro. Boleh ni, boleh. Yang kau rasa kau tak okey. Ke buat kecobalan attack. Alah, one time je. Tak aci. Kecuali attack lah. Lepas tu buka. Yeah. One time je. Itu record. Slide kat foto. Panjang perjalanan ni. Saya jarang buat content. Kita nak banyak. Now. Allahu. Dia keluar lagu Inspector Ramos. Okey. Pause terus. Lagu hujan. Salah. Bukti Bukti saya dah buat Okay. Dengan lagu tu. Post. Post ya tengah story. Sorry. Okay, post. Bismillah. Posted. Yes. Poster on TikTok. Delete. Story. Tak kena buat stiker. Dia dah post. Sabar Reda. Faham. Okay. Alright. So sekarang ni masa untuk kita balik kepada Daniel. Oh ya, So, kita nak untuk follow tadi. Okay, sekejap. Ni lama ni. Agak-agak tadi bos dah reply ke? Sekejap. Boleh. Naim bos dah reply. Nak tengok reply boleh tak? Naim, Prime Naim ada reply. Harap dah tidur lah. Tak ada. Tak ada. Alright. So sekarang ni Daniel kena pilih dari followers era. Tengah tidur So, tu. kat IG Ah. ada 4.1 million followers. Yes. Okay. So boleh scroll. Pilih yang mana? Ada banyak AI ya. Ambil yang real people. Kau ambil ni. Zat. Okay, I sub. Ni dia tekan. Random. Zap. Amak. Zap. Kena pergi tunjuk kat kamera. Apa ni? Ada tak? Jangan kuat sangat weh, jangan kuat terkeluar. Kena pergi tunjuk kat kamera. Muncul kat depan ni pula. Ni, come. Okay, go. Sini. Okay, kat situ. Pali. Dia akan zoom kau. Dia akan Okay, zoom. sini. Sini, berdiri sini. Diri sini je. Wait, sabar. Sabar, ya Allah. Mana tu nanti in future dia dapat soalan macam aku tak? Sebut nama aku. Okay. Random. Saya Putar Rizal. Putar Rizal ke apa? Rizal pening. Ding. Terus dari bawah tu. Ding. Dah. Habis nak stopnya. Dia stop. Okay. Okay, pilih. Alright, siapa nak pilih? Okay, I pilih sini ya. Okay, siapa nak pilih? Bismillah. Tekan bulu tunjuk. I tutup mata pilih boleh. Okay, boleh. Okay, you tutup mata pilih. Okay. Tutup mata sendiri. Okay, mak sini boleh tekan. Okay, tekan. Siapa you follow? Okay. Belum, tadi tekan. Pom, tekan. Okay, tekan lagi. Atas lagi. Okay, tekan. Okay, sudah. Dia follow siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Di mana Vina. orangnya? Vina. Kenapa? Vina, asal you nampak macam Rizal? Hah? Oh, fans Rizal kau? Nampak Rizal? Tapi dia Rizal. Tengok. Are you very sure? Oh, Alpha Night. Tapi DP dia Rizal. Tengok. You bias. Oh, ya. Okay, unfollow. Okay, boleh. Okay, tapi kita dah berjaya. Thank you so much Danny sebab follow. Kalau dia dengan Rizal memang follow. Sebab kita rasa macam tak adil lah. Sebab Daniel macam follow je. Ya. Kita nak satu soalan lagi daripada Let's go One lah. more. Bonus. Come on, come on. Sebab kau punya senang sangat. Aku memang Habis korang semua follow boleh tak? Ya, ambil yang scan tadi. Yang tak buka ni. Ini ada lagi. Dalam ada lagi. Oh, lagi? Ni apa? Yeah. Let's go. Dapat Pikachu ke? What is that? Okay. Hihi. Oh, dia ni tak excited ni. Let's go. Cara Araf. Wow. Oi, ganas. Benda tu recycle tau. Kita tengok apa soalan dalam tu. I hope it's a soalan atau a dare yang kelakar-kelakar. Tolonglah deh. Tunjuk last personal conversation dekat WhatsApp dengan salah seorang dari ahli Alpha. Wow. Not me please.
Okay, kena jap, cek, pilih conversation WhatsApp daripada salah seorang ahli alpha untuk ditunjukkan. Personal Yang paling conversation. latest lah Dan. Daniel kena tunjukkan kita orang. Izzat ke, Reddy ke, Rizal ke, Araf ke, Sky ke, Ariel ke. Okay lah. Tunjuk yang paling. Who it is? Ha? Who is it? Siapa tu? Okay Siapa lah. tu? Kita kan kita kena macam ni lah. Kadang-kadang kita kena jugalah dengan parent kan. Parentnya Izzat lah. Parents Izzat. So last message dia kat sini. Apa tu? Okay. First. What I say Okay. Asal kelakar? Senangnya WhatsApp macam gitu je. Ya, kita main WhatsApp macam tu. Hello, hi, bye-bye. Straight forward. Kita Okay. relax. So. Okay, boleh tutup. Lepas tu tunjuk dekat kamera. Aku apa? Izzat check. Oh. Izzat check. Izzat terus check. Tak apa. What is What is this? Cafe. Apa? Cafe. Oh. That's it. Cafe. Cafe. Izzat, where are you? Cafe. Tengok senang je. I call Izzat tau. Dia tak answer. Tapi dia tahu apa jawapan yang I nak. Cafe. Simple, short and Cafe. sweet. Cafe. So, inilah alpha. Kita telepati. Yes, betul. Semalam I call you, you tak answer. Cafe. You kata you keluar pergi. But Daniel, I was there tadi tau. Masa dia call tu. Aha. Dia angkat, dia tengok, dia tunjuk kat I. Macam, dia cancel, cafe. Oh tu je. Lah. Kita ada saksi tau. Mana ada? Fitnah. Tipu. Ada, kita nak beli nasi goreng. Tak ada proof. I think masa dia turun Bro, tu tak saksi. mungkin already end the call lah. Actually, yes, correct. You can give the mic to Muna. Ada 2 mic sekarang. What's up you? Muna nak buat apa ni sekarang? Okay. Sebab kan dah ada satu. Kita sebenarnya dekat era dah pun letakkan kita punya effort. Oh lama. Yang tertinggi untuk showcase pada hari ini. Alpha Night untuk Alpha Nights. Jadi adakah semua Alpha Nights bersetuju? Sebab kita ada satu lagi di dalam ini. Untuk Alpha habiskan crack era. Kalau anda setuju, komen setuju. So dia komen. Setuju. Setuju yang kita terima adalah SE7 je. Yang lain kita tak SE7. SE7. Sebab Setuju. Alpha OT7. Kau pandai lah, Rin. I like it lah. I like you. sebab saya dengan cikgu chemistry baik. Setuju. Tak dengar. Cikgu Rosalina. Rizal, you know what he said? Cikgu Rosalina. Tak, tadi Izzat kata I pandai. Then I told him lah, cakap sebab I dengan cikgu chemistry baik. Okay. Sebab kalau korang setuju, kita nak tanya Alpha. Alpha setuju tak? Kalau untuk habiskan lagi satu je. Setuju. Tapi siapa? Saya tak setuju. Kalau ada tak setuju. Okay, saya rasa untuk Adil, kita main lat tali tamplum. Okay. Apa tu? Sana. Lat tampilkan. Lat tali. Lat tali tamplum. Okay, 1, 2, 3. 3 orang last. Entry ke? Oh my goodness. Oh entry. 3 orang. Oh so dia. Wow, Malaysia, Brunei, Singapura. Entry. This is entry. Okay. Okay, so lat tali tamplum. Aku pun dah tanya. Okay, kita tengok siapa yang lain, kira dia kena jawab. Okay. Lat tali tamplum. Sama lah. Warna. Okay, lat tali. Pejam mata. Izzat scuba. Pejam mata. Lat tali tamplum. Sama. Korang telepati. Chemistry. Sebab dia entry. Kuat. Okay. La tali tamplum. Rizal! Go for it. Okay. Let's go Rizal. Sebab Rizal paling kelakar sebenarnya. Yes. Mana ada? Okay. Let's go. Last one. Last one ke? Call kawan baik dalam sekolah. Okay, call cikgu dia tulis. Bismillah. Cikgu tadi. Ni apa ni? Jangan tukar soalan. Memang call lah. Wow. Janganlah. Call orang yang paling famous dalam phone korang. Cakap Alpha. Dan cakap Alpha lagi power dari korang. I got no much famous in my phone. Siapa dalam your contact number, siapa yang paling famous? Lepas tu you kena call orang tu. Alpha lagi power.
daripada you. Alpha lagi power daripada kau. Ha. Weh, ni boleh gaduh ni. Ni boleh gaduh ni. Rizal Rasid have a safe flight back to Brunei Tak, tapi kalau Rizal cakap, orang si pelik. Sebab dia kan macam good boy. Kejap. Tak ya kak? Okay, ada tak Alpha members yang nak step up? Maybe nak help. Saya rasa better stick dengan Rizal. Dia kena banyak orang bila. Tak kena. Tengah cari siapa For the orang better, for the better. Dia dah berpelur yang ni. paling famous dalam politik saya. Siapa? Okay, Alpha memerlukan talian hadiah sebentar. Boleh. Ada tak? Siapa? Okay. Ataupun Awak ajak kena ambil masa Okay. bagi dia. boleh je tu. Okay. Siapa? Ready, boleh ke? Apa? Rizal pegang phone Rizal. Okay. Okay, lepas tu buat loudspeaker. Okay. Ampun, ni call terus. Aku voice note, dia call. Ini bahaya weh. Okay, takut sensor. Saya ada satu kontak ni. Dia orang negara saya juga tapi yeah. Kat sini. Aziz Harun. Oh, Aziz, okay. Tapi tak tahu kalau dia angkat ke tak. Okay, kita cuba. Kita harapkan Out of nowhere. Aziz Harun. Diam. Jan, kau bagi yang serius ni, Jan. Tali ayat. Batu api. Aziz Harun. Weh, Ziz. Kau Ziz. This is your chance. Tak, lepas cakap tu dia end terus ke je? Batu api. Rizal kenapa Lepas call tu aku? Rizal kan. Rizal, kita nak macam ni tau. Rizal call tu cakap, Alpha lagi power lah dari kau Aziz Harun. Lepas tu dia terus letak. Mampu. Confirm dia text. Korang balik Brunei tak jumpa weh ni. Ha? Macam mana? Tak apa lah. Ini tak jumpa apa Tak ini apa nanti. doh. Salah. Sabar. Rizal kata sama. Macam Oh, Aziz tukar nombor. Oh, Aziz baru tukar nombor. Tengok dia. tak. Phone number dia yang baru tak ada. Suka nombor. Ada tak? You have? Okay. You have? Okay. Oh no. Okay, Because I have the old number. Okay. No. Oh shoot. Okay. Oh, okay. Lagu padam lah. Lagu seram. Okay, kejap. Kita nak tengok berapa millions like. Oh, 6.8 million. Wow, lagi sikit guys. Lagi 6 to 7. Guys, 6, 7, now. Oh, tadi 6, 7, now 6, 8. cukup dengan 10 guys. 6, 7. Dah lalang tu, dah lalang 10 million je. Okay, sekejap kita lagi akan saksikan. Selalu kita nampak version Rizal Good Boy. Sekarang ni kita akan tengok Rizal Bad Boy. Playboy. Bad Naughty Boy. Wait, takut lah. Jom. Gangster Boy. Apa lagi power lah daripada kau. Weh, tak lock speaker takut. Belum. Nak kau tahu. Dah ke? Saya Bismillahirrahmanirrahim. cuba. Semua doa-doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz okey je. Aziz okey ya? Kau ampunilah segala Okay, dosa-dosa benda-benda macam aku. lah. Alah. Cakap terus letak je lah. Balik-balik tak kawan Rizal lah. Kan dia cakap, kau tahu tak lagu kau aku buat? Tak ya kan? Andai kau sudah. Nak dengar reaction dia Tak, kan? Anwar dah risau tu. Macam mana ni kau Aziz ni? Mana ni nanti diorang gaduh macam mana? China ni kan. Lama je Zal. Okay. Dah. Dah 6.9 lah. Alamak, tapi ada nama dia. Jangan. Aku takut dia angkat. Lu sebab talian dia jawab. Dia tak tahu kau Cuma teka lagu ini. Aziz tak apa angkat je malam-malam bank tak call kan? Tapi kalau dia tak angkat, mission ni tak ada kan? Okay, rasanya Aziz tak nak angkat. Tahu dia Aziz sumpah gurau, Aziz sumpah gurau. Okay. Sorry, Jess. Kalau macam tu, kena cari yang lain. Kau dengar nama dia? Kejap. Okay, boleh. Oh ya, Oh, ya. jangan please. Oh, okay. Faham? Dia dah ni lah. Alamak. Pun nanti dia kata, aku buat lagu kau kan? Dia tengah kerja lah sekarang, tengah kerja. Dia tengah kerja. Abang dia tengah kerja. Tak ada. Main gila dia. Afiq sekarang pun bila? Dia dah juli kita tau. Main gila. Sekarang dia nombor dia. Sini aku tulis. Ini memang macam meeting ya. Sekarang ni Alpha, saya Mula Bella melaporkan dari Alpha Night untuk Alpha Nights. Untuk yang baru masuk, sebenarnya sekarang ni kita ada satu momen yang mana
Alpha members Rizal telah pun mendapat mission untuk call orang yang lebih famous daripada Rizal untuk cuba bagi tahu kita orang lagi famous daripada awak. Alpha lagi famous. Okay? Better lah. Apa tadi? Mana lah tadi? Famous kan? Famous lah. Famous. Okay? Kita sedang menantikan. Dan sekarang kita dapat 7.1 million. Okay. Tadi call orang yang paling famous dalam phone korang. Cakap Alpha lagi power dari korang. Alpha lagi power dari korang. Kita telah mencuba untuk call Aziz Harun tapi tidak dapat. Apa prediction untuk hari ini, Araf? Mungkin Assalamualaikum, berada di lokasi saya Araf Muhammad daripada Kumpulan Alpha. Jadi di sini kami tidak dapat menghubungi Aziz Harun ya. Tak sama bah ini, tak sama. Tak sama. Saya tengok kunci pertama. Jadi kesimpulan ini kita akan cari orang terdekat dengan Aziz Harun. Siapa dia? Nantikan. Masih lagi menunggu. Terima kasih untuk 7.1 million likes. Saya benar-benar melaporkan dari kejadian. Baiklah, kita akan bersambung semula dengan situasi yang mana Rizal sedang cuba untuk telefon orang yang lebih famous daripada Rizal. Cakap Alpha lagi power daripada awak. Wow. Siapa? Wow. Wow. Okay. Kau dah cakap, cuba teka bunyi. Okay. Cuba. Bismillah. Cuba. Easy laluan. Saya nervous awak. Hello. Hello, Aisyah Retno ke tu? Ya. Ini saya Rizal. Rizal. Ya, Aisyah. Nak cakap Rizal. Rizal from Alpha. Okay, Assalamualaikum. Aisyah, nak cakap something boleh tak? Okay. I'm Sebenarnya, actually at the... Oh, okay, boleh. Kejap ya. okay, kejap je. Aisyah. Okay. Kejap, I ask them to off. Tak dengar lagi kan? Okay, what's up? Okay, bisa. Okay. Berapa bisa apa tu? Sikit saja. Sikit saja ni. Okay. Aisyah. Apa tu? Sebenarnya. Alpha lagi power dari Aisyah Retno. Oh, okay. Aisyah, we are sorry. Okay, kita counter balik. Video message. 6, 7, 8. Semuanya tak adil dan juga. Sini kamera ni. Baru saja yang sakit di mana letaknya hati yang harusnya kau kata. Sama jap. Korang sebenarnya kena tengok reaksi Rizal. Dia nak nangis ni. Rizal sini. Dia kata, dude, is this a prank? Aisyah, Okay, boleh ke? boleh tak? Okay, boleh. Because we are doing the host the river now. We must make the host drink the river. Aisyah. Aisyah. Okay, I can explain. Aisyah, we're actually shooting this live content with Era. I was like, ada masalah ke dengan Alpha ya? Aisyah, we are so sorry. We love you, Aisyah. Aisyah, Munah here. Oh good, I love Alpha so much. Congrats for the new album. Don't do it again. I won't. Promise. But Alpha is cool. Mana letaknya hati yang harusnya kau jaga. Semuanya tak adil yang kau lakukan. Kenapa ku saja yang sakit di mana letaknya. Okay, aku semua masuk AJL ni. Aisyah, thank you and sorry tau. Thank you Riza. Aku sudah mau bawa kau balik Brunei, kau tahu tak? Aku minta maaf. Ni bukan salah aku. Ini salah tim Era ni. Nanti saya bagi tahu Aziz Harun. Okay, bye Aisyah. Thanks Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sorry siapa tu? Muna, Mona, annyeong, love you. Okay, take care guys.
Bye guys. Assalamualaikum. Wah. Bye-bye. Dia baca esok. Dia baca. Okay, rasanya ini adalah momen yang sungguh Mendebarkan. betul-betul mendebarkan. Banyak ya dia punya plot twist untuk hari ini. Dan rasanya kita dah sampai ke pengakhirannya. Ada lagu. Satu lagi. Oh my god. Ada lagu? Ada lagi. Oh, sorry lah. Sebab kita takkan boleh tak ada alpha kalau tak ada lagu ni. Okay. Sebab kita waktu tadi dah macam happy-happy kan. Sekarang kita nak cool down a bit. Okay. Oh, cool it down. Jatuh. Hit for you. Cool down sikit. Okay. Kita nak bagi korang lepaskan segala benda. Okay. Lepaskan segala emosi. Lepaskan segala kesedihan. Of course, lagu yang seterusnya. Let's go. P. Ramlee dan Saloma. Tak ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukar kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dekapanku. Oh, mengapa sekarang engkau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku ucapkan sayang. Oh, bagiku kau yang paling sempurna, bagai P. Ramlee dengan Saloma. Salahkah jika kita mencoba lepaskanlah semua ragu di dalam hatimu, kan ku jaga dirimu sampai akhir hayatmu ku ada. Sudikah kau liku. Bidadariku, sekuat mana ku coba, walau aku meronta, tanpamu ku merana. Lepaskan aku, abaikan aku, dunia tiada makna. Wow, wow, wow. Lepaskanlah semua ragu di dalam hatimu, kan ku jaga dirimu sampai akhir hayatmu ku ada. Sudikah kau liku. Yes, itu dia. Showcase Alpha Night untuk Alpha Night. Untuk yang mana baru masuk, thank you so much. Yang mana dah tap like. Let's make it 8 million guys. Kita dah sampai
7.6. Woo! Wow. Wow. 1.6 million. 7-8, 7-8. So much. Yang mana dah masuk tadi dah macam-macam yang momen-momen kelakar happening apa semua yang kalau korang tengah tengok sekarang, jangan lupa juga korang boleh screenshot and tag kita dekat threads, dekat social media lain, dekat Instagram, dekat Twitter, TikTok and everything semua. And sebenarnya kita dah nak hampir ke penghujungnya. Alah. Cepatnya. Tanya bawa. Nak dodoi. Itu Sky. Tak tiru lah. Oh. Kenapa? Tego payo. Tego payo. Hangat lucu. Diorang bagi korang comel lah kan. Okay, so untuk korang kan, macam sekarang ni bila dah habis, dah hampir ke penghujung showcase. Actually kan, Era jarang-jarang lah buat showcase. Tapi bila korang dengar kata, kita nak buat showcase Alpha Night untuk Alpha Nights ni, macam mana korang punya perasaan time tu? Saya rasa benda ni saya rasa kita semua aware lah. Dulu pernah Dola buat kan something like this. So bila kita diberitahu macam tu, of course kita rasa lagi seronok lah sebab ini antara platform yang diberikan untuk kita. Nakkan pula kita nak menuju ke konsert. So ini antara cara kita mempromosikan lah untuk orang yang like you said tadi, kalau yang baru tengok kita, yang baru join the live, yang baru nak tahu tentang kewujudan Alpha. So we are made to dominate and we are Alpha lah. Yes. So yeah. Okay, preparation untuk konsert nanti, ada tak anything yang korang buat out of the norm, yang luar daripada kebiasaan? Korang jarang buat benda-benda macam ni, tapi untuk konsert korang prepare? Untuk konsert, saya rasa kita masih dalam fasa berbincangan. So kita will do our best to give you guys a good show. Tapi just give us time to plan it out, to give the best for you guys. So nanti just keep on lookout for any more news from us on our social media, Alpha Officials. So kita promise you lah, we do our best that we can. But just stick around lah, because we are still planning. Lupa kita ada announcement Daniel kan? Daniel kita ada announcement on this Sunday. This Sunday. Okay, kita ada announcement. So kepada semua viewers kat sini, Ahad ni kita ada pengumuman yang besar di Big Stage. Konsert Big Stage. Wow. Konsert Big Stage Rocket Field. Kembali lagi ke big stage kan? Yeah. Wah, korang rasa? Tapi nak kata untuk kalau persiapan for concert kan, all we can say is kita macam back to big stage. So kita kita akan like the practice that we have in big stage akan diamalkan juga. Wow. Something like this. So korang mesti kena tengok balik lah dekat Astro Go. Tengok balik previous season punya big stage juga, and of course support season ni juga untuk big stage. Okay, so untuk konsert kali ni, okay, kita semua excited juga. But kita tak tahu, let's say nanti kalau ada dress code. Sebab saya adalah orang yang kalau nak pergi konsert, kita dah plan awal-awal. Betul. Nak pakai apa. Kita nak OOTD cantik-cantik, nak buat transition kan. Walaupun rasa macam lama ni, kita nak shopping dulu siap-siap. Untuk Alpha Nights especially. Malam tradisional. Semua tu akan di-reveal pada hari Ahad ni. Di mana kita akan reveal tarikhnya. Macam mana Semua. Di Ahad ni insyaAllah. Wow, dan saya pun ada satu nak diumumkan. Kita dah 8 million lah. Wow! Let's go! Okay, so kita bukan dapat 7 million. Kita dapat 8 million. 7 seorang satu untuk Alpha, satu lagi untuk Alpha Night. Lagi 9, 10 Muna satu, producer satu. Okay, so before kita gerakkan, ada tak anything yang korang nak cakap untuk Alpha Nights, untuk Era juga? Seorang-seorang kita pusing. Semua. Seorang-seorang, kita dengan Izzat dulu. Our parents. Our parents. Yang sakit kepala. Okay, so daripada saya, thank you so much Alpha Nights for your love and support. Korang memang always show up for us. And we are so happy that you guys are happy tonight with keeping us company di TikTok Live. So we'll see you guys very very soon insyaAllah. Keep a lookout for any news and updates from us. And so Team Era, thank you so much for having us as well. It's always a fun time with you guys. And also Muna, thank you so much for being a great host. Like I said, kita semua always enjoy our time with you guys. So hopefully there's more collaborations and more projects to work with together. InsyaAllah. Okay, thank you to semua Alpha Night sebab dah tengok TikTok Live ni, dan harap korang semua happy dengan kita orang punya jamming session sebentar tadi dan juga game-game yang kita orang buat tadi. And also kepada Team Era, thank you for this session. Kita orang sangat-sangat enjoy, and
hopefully macam Izzat cakap tadi, hopefully there's more lah collaboration with Era juga. And thank you juga Muna sebab host kita punya jamming session. Kau ni kopi aku habis apa pula? Saya kopi semua. Bagus. Alhamdulillah. Okay, so thank you so much everyone. Senang Okay. To Alpha Nights, thank you for joining our live session malam ni, and thank you also to Era for organising such a fun punya session, and also kepada semua Alpha Night, sila keep on streaming lagu album The First Wave kita orang, and hope to see you guys dekat our concert nanti. It's the same as like copy paste dengan Izzat. Basically, thanks everyone. Okay, tapi one thing like for then I want to just ask you guys to prepare on September. So but it's not just a concert. It's gonna have we're gonna have fun together. And also thank you so much Alpha Nights yang selalu be there for us. And we are so excited to see you guys soon. First thing first, thank you Era. Thank you Alpha Night. Thank you for everything. Because without Alpha Nights, there's no Alpha. And without you guys punya supporting, yeah. Tak apa, dah nangis. Oh yeah. Aku nak buat drama. Lepas. Jangan cakap aku berlakon. Okay. Thank you for everything. And yeah. Love you guys. Hang sulap ni. Hang sedia. Hang lupa satu tadi. Era semua. Hang tak cakap Muna Bella. Dia cakap dah. Aku cakap terima kasih Era. Dia cakap dah. Hanya fitnah aku. Muna Bella. Naik motor. Terima kasih Muna Bella. Antok saya cerita tu. Lah ni. Cakap lama aku. Okay. So thank you so much Alpha Nights. Kita tak sabar untuk menjayakan konsert ni, dan kita akan cuba berfikir sehabis baik dan segempak mana yang kita boleh jayakan kita punya konsert. So harap apa tu Naim? Awak harap apa? Awak harap apa ni? Fokus. Korang akan shock dengan kita. So thank you so much support kita. Kita shock gila. Shock gila. Geres Love you guys. Love you guys. Thank you so much. Tak, for context tadi sebab Naim gelak. Sebab Izzat tutup mulut. Mulut lah ni. Oh, ready bising sangat. Bising sangat. Okay. Kalau dari saya, just terima kasih yang tak terhingga untuk semua orang, especially Alpha Night. Dan saya mendoakan agar perancangan kita Alpha dan perancangan korang juga yang sedang menyaksikan ni sentiasa diberkati dan dipermudahkan. Amin. Let's go. Yes, itu dia. Kita dah hampir ke hujungnya untuk showcase Alpha Night. Untuk Alpha Night. So, kita nak tutup malam ni. Kalau ada yang request, kalau boleh kita nak dengar Bang Bang Mona Lisa verse acapella ke? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Bayar Anwar 4 lagu je. Anwar dah balik dah pun. Anwar dah back dah. Tak macam apa surprise ni. Acapella G-Sharp ke? minor 7 je. Tiba. Okay, acapella version boleh ke? Okay, untuk kita end. Chorus, Lepas tu, chorus. terus kita say bye-bye untuk malam ini. Let's go. 3, 4. Nanti Chorus je. 5, 6, 7. Bang bang Mona Lisa, cintaku bukan rahsia. Bang bang Asia, tiada ganti, tak ada ruang. bang bang Mona Lisa, cintaku bukan rahsia. So bad, got me so good, got me bad for you Mona Lisa. Thank you. Yes, terima kasih Alpha. Ini dia. Love you, Alpha Night. Showcase Alpha Night untuk Alpha Night. Take care. Good night. Love you guys. Nantikan hari Ahad ni. Ahad. Sunday kita medit. Sunday. Jangan lupa untuk terus follow kami di era.jem. Thank you Era. Thank you so much Era. Thank you Muna. Ah. 300. Salam. Sikit lagi. Sikit lagi nak 9.5. Let's go. Ngam 10 je kan lah guys. Sini habis sini lah. 8.5. Guys. Okay, yang ni capture time. Okay, capture time. Okay, jom kita maju. Okay, capture time. Korang siapa boleh screenshot? Screenshot. Screenshot. Capture time.
Okay, siapa yang nak buat fan edit? Sebab saya tengok Alpha punya member memang rajin ya. Repost ni. Tengok. Kecil, okay. Kecil. 3, 2, 1. 8.5. Terima kasih Alpha Nerd. It's a wrap. Next to dominate, we are Alpha! Masih belum? Masih belum.